Bila nak tanya, bulan puasa ada ke tidak sebenarnya? Sila jawab tu. Tak tahulah, yang kalau cerita mudahnya dia yang jahat tu tak ada, yang tinggal tu yang macam mana yang dia cakap itu? Dia pun kata ada kan? Tu ada. Cuma agresif dengan tak agresif satu. Mungkin agresif tu yang diikat mungkin. Bila tertinggal ni mungkin yang mereka yang macam mana? Manja-manja. Yang baik tapi mereka pun tak berapa nak baik. Saya ada dengar macam mana? Sebaik-baik jin tu sejahat manusia. Jadi yang tinggal tu adalah yang baik. jin baik lah, tapi jahat lah lebih daripada manusia. Mungkin macam tu lah. Dia kata tak, bulan puasa memang yang diikat itu bukanlah bermaksud total Yang hardcore je. ikat macam tu, macam bukanlah tak ada langsung. Sebab ada je waktu bulan puasa yang kita buat dosa juga kan, kalau kata kalau 24 jam kan. Jadi Pak Ngah dengan Datuk nak jawab secara total dan konkret tu agak sukar. Faham. Tapi banyaklah jemputan-jemputan yang kita jemput ada. tu memang diorang pernah diganggu, pernah nampak bulan puasa. Nampak. Ada je. Terkejut. Bila kalau nampak waktu bulan puasa lagi jelas rasanya macam banyak. Dia jatuh. Dia Khalid dengan cerita jatuh barang, member dah terkejut.